terang benar. Dah macam lampu rumah dah ni kita pakai ni. Okey juga macam gini kan. Kalau nak buat movie-movie ke pelakon-pelakon terang. Hello, Assalamualaikum. Saya nama Wan. Tu saya punya Honda Civic tu. Sekejap lagi Ron datang. Dia nak buat kemas daripada luar sampai ke dalam semua. So saya nak kena ukur tempat duduk dengan steering. So saya cari-cari nak keluar, nak cari susah. Saya buka dekat app, saya cari-cari. Ada jumpa satu kedai ni. Kedai kat mana bawah? Dekat Sungai Chua, Sungai Ramah. Sim Match Motorsport. Saya beli seat kopi lah, kopi ni. Sebab nak cari yang baru. Letak mana? Letak kat atas. Nak beli baru tak ada. Kalau beli used, dia punya condition tak berapa cun. Tak boleh pusing kah? Apa kena buka plastik ni. So saya beli seat Recaro lah untuk kita tak tahu muat ke tak muat tu masuk Honda Civic. Stay tune, jari yang kita nak ukur. Alamak, RM30. Kau ada RM30. Kita power ID. Kau ada RM2. Ada RM1 je. Okey, stay tune. So okay guys, Ron akan sambung buat wiring nanti. Tapi dia suka tolong saya buat benda tu. Dia dah siap tu, nanti hari Isnin depan dia datang buat wiring lagi. Wiring ni memerlukan masa dan ketenangan. Kalau buat kabut-kabut memang tak dapat. Korang boleh nampak wiring banyak kan. So tak apa, saya dah beli seat tu. Sekarang ni saya beli seat dengan tapak sekali. Sekarang kita nak ukur seat tu dengan tapak tu dengan seat lama ni. Kita nak tengok, sebab saya nak kena rendahkan. Bila seat yang ni saya duduk, kepala memang kena atas. So saya nak kena rendahkan sikit. So view saya tu lebih jauh ke depan. Kalau ke atas sangat saya tak nampak jauh. Saya nampak macam ni. Nanti kan bawa kereta nampak depan ni je. Lepas tu tak perasan ada bumper. Kedebung. So mata tengah angkat. Mata orang kuat tu tengah angkat. Kalau tengok kan memang dia ni tinggi daripada ni lah. Apa, kita ukur dulu dengan tapak tu. Kalau masih tinggi juga, tapak yang kat kereta tu, saya kena rendahkan sikit. Ni rendah. Yang ni tinggi daripada ni kan. Kalau saya ikut seat tapak tu, mungkin ni pun dah rapat sikit atas. Kena rendahkan. Okey.
So okay guys, seat telah dipasangkan. Boleh nampak SIM Match Motorsport kat situ. Saya rasa lah yang Recaro lama, dia kalau kereta 2 pintu kan, kereta 2 pintu kalau nak pusing yang ni kena pusing habis-habis, kalau seingat saya lah. Tapi sekarang dia dah ada ni kan, tak payah nak pusing-pusing. Lepas tu ni dah improvise, macam beli Satria Joe punya seat Recaro kopi juga. Bila main kat Sepang, bila langgar curb tu dia ada grrrr kan. Bila dia grrrr, ni dia pusing. Dia vibrate. Seat ni ke belakang. Bawa kereta ke lama ke belakang. Tapi ni dia dah ada anti vibration kat sini. So dia tidak berpusing-pusing. So kita pasang lagi sebelah. So okay, akhirnya kita telah memasangkan seat ni. Memang agak sakit pinggang, tangan cuma luka-luka parah. Nak masukkan skru kecil-kecil semua kat bawah tu. Tapi dia sangat kukuh. Nak dapatkan dia level ni, tidak senang guys. Lagi tu dia punya sengit-bengit ke kiri ke kanan ni, nak dapatkan space tengah ni semua. Apa nama, handbrake. Ni nanti gear saya akan pendekkan sikit lah. Pendekkan sikit, lepas tu dia ke sana sikit. Lepas tu pakai tombol type R. Lepas tu nanti dashboard pakai original balik. Ada aircon console. Saya, kalau first gen dia sampai sini je. Ni saya akan buat konsol sampai atas ni lah. Sampai sini lah. Okay, itulah bayangan saya. Ni semua tempat kaki ngam-ngam je. Tak ada nampak wire-wire, tak nampak apa-apa. Lepas ni Ron akan sambung buat wiring belah dalam untuk mengemaskan lagi. Nak bagi functionkan aircon tu. Adakah dia berjaya untuk memasang digital aircon? Mari kita tengok bahagian belakang. Lama. Saya sudah ada spoiler. Spoiler sudah ada. Thank you so much to Ron juga, dia tolong saya simenkan. Dapatlah rata yang tu. Sebab Ron ni dia pandai juga mengecat. Pandai mengecat, pandai menyimen dan pandai segala-galanya. Dia kata kalau saya mau bikin satu kereta pun boleh mah, kata Ron kata. Okey, ini nanti kita cat hitam lah. Sama tak dengan design saya ni? Okey, terima kasih kerana watching. Raiba Auto, whack the corner.